Bismillahirrahmanirrahim guys, saya masih lagi baca buku daripada Dr. Alizi alias Iman Daniel Hakim ni. Jangan ganggu lepas waktu kerja boleh. Okey. Dalam salah satu daripada chapter buku ini, dia menceritakan tentang kerja kita ni takkan habis sampai bila-bila pun. Kita buat hari ni, habis satu kerja, satu task, akan ada lagi kerja-kerja yang lain. Habis satu kerja, kadang-kadang datang 2 ataupun 3 lagi kerja yang lain. Okey, itu adalah tanggungjawab. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, yang akan habis adalah masa. Yang akan habis adalah tenaga. Dua perkara ini akan tetap habis. Kita drain out apabila kita pulun habis-habisan untuk buat kerja, which is bagus, tetapi kita akan habiskan masa kita, kita akan habiskan tenaga kita. Dan lepas tu kita akan kepenatan. Alright. Dan inilah dia sebenarnya apa yang ingin dikatakan dalam buku buku yang bagus, buku yang sangat berguna. Bagaimana menguruskan kerjaya agar kehidupan tidak dirasakan sia-sia. Be balanced tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh bekerja dengan bersungguh-sungguh. Itu pun memang diperlukan. Okey, tetapi kita perlu jaga juga kesihatan diri kita. Kita perlu jaga juga masa. Kita kena pandai membahagikan masa kita dalam dunia pekerjaan ni. Jangan kita nak pulun satu kerja dalam tempoh masa yang lama ataupun kita buat sekadar lewa saja, itu pun tidak boleh. So tuan-tuan dan puan-puan, jangan ganggu lepas waktu kerja. Kadang-kadang kita terpaksa untuk bekerja di luar waktu kerja kita. Kadang-kadang itulah sebahagian daripada kehendak kerjaya kita. Dan apa yang paling penting adalah kita faham limitasi ataupun boundaries dalam diri kita, kehidupan kita. Okey. Kalau kita dah tahu yang lebih daripada pukul 5 kita tak boleh nak buat apa-apa lagi kerja, kita nak drive balik rumah, so drive, focus on your driving sampai ke rumah, relax. Dan kalau perlu untuk tengok balik kerja tersebut, okey, tengoklah sekejap. Okey, tetapi kalau anda rasakan bahawa kerja-kerja itu boleh ditangguhkan pada esok hari, buatlah begitu. Tak payahlah nak dibuat kerja pada malam tersebut juga. Rehatlah. Hidup kita ni perlu rehat juga. Okey? Jangan diterus-teruskan sangat. Right? InsyaAllah. Assalamualaikum.